Ada orang yang sebenarnya dia memang keupayaan fikir dia pun tak kuat. Yang duka citanya, dia nak agama. Maklumat agama dia tak kuat. Dia rasa agama ni, di mana aku nak ambil agama? Melainkan ikut tokoh je lah. Itu. Kehendak dia betul. Cara dia tak betul. Itu juga sebab kultus. Kerana dia daripada awal, dia dah start, dia tak mau fikir. Aku tengoklah apa yang ustaz ni buat, aku ikutlah. Aku tak mau tanyalah. Betul kan salah. Ada. Dan ada orang yang rasa dulu dia dah teruk lah hidup dia macam-macam. Dia dah buat salah. Aku ikut je lah. Aku tak ada. Banyak latar. Tapi yang menjadikan manusia kultus ni bermula apabila dia mendewakan dan enggan lagi berfikir tentang apa yang dia ikut. Itu saja. Doktor tadi menggambarkan bagaimana di Malaysia, mungkin bagi setengah pihak, dia menganggap Islam tu kaku macam doktor sebut tadi. Dia hanya rigid. Dia sempit pada satu dimensi saja.